Okay, alright. Nama aku Din. Pernah tak korang tanya diri apa sebenarnya itu fotografi? Orang ingat fotografi ni setakat ambil gambar, post kat IG, lepas tu letak caption mood estetik, hashtag. Itu je lah. Tapi bro, fotografi lebih dari tu. Jauh lebih dalam. Sebab fotografi ni cara kita tangkap emosi dalam satu klik. Satu gambar boleh buat kau tersenyum atau menangis balik. Gambar yang baik bukan pasal kamera mahal, tapi pasal mata dan sabar cari momen yang penuh makna. Edit, ya boleh. Tapi gambar power datang dari rasa dalam hati. Fotografi sama dengan bahasa visual. Tak perlu cakap, tapi orang faham. Kadang-kadang satu gambar boleh ubah mood seharian kau dari sedih jadi happy. Dan yang paling best, setiap orang tengok dunia berbeza-beza. Sebab tu, fotografi adalah cara kau cerita dunia kau. Tak kisah kamera, DSLR ke, mirrorless ke, phone ke, asal kau shoot dengan niat dan rasa, gambar kau akan bercakap sendiri. So, jangan hanya tengok. Mula ambil gambar. Sebab dunia ni cantik. Sangatlah cantik.